Assalamualaikum geng, bersama kita Proton E-Mas 5. Proton kata this is the most affordable and practical EV yang ada dalam pasaran sekarang. So, hari ni kita nak test, betul ke apa yang Proton claim ni? First, parking. Kereta ni compact dan juga turning radius steering dia memang cun. 4.95 liter. Nak lagi senang, dia ada kamera 360 dan juga image 3D. Kalau nak parking rapat tu, memang tak berpeluh lah. So, kami baru habis shopping. Boleh tengok saiz boot dia 375 liter. Bukan paling besar tapi definitely bukan yang kecil lah. Kalau kita rebahkan dia punya seat ni, boleh dapat lagi besar 1320 liter. Tak cukup lagi. Dekat depan dia ada frunk 70 liter. Confirm bini anda takkan membebel kalau dia pergi shopping. Tengok saya duduk dekat belakang kereta ni. Saya hampir 6 kaki tinggi. Berapa banyak luang lagi yang ada. Sebab kereta ni wheelbase dia 2650 mm dan juga nampak dia punya lantai rata. Pintu ni nampak macam ni. Bila kita buka, boleh buka sampai 65 degree bukaan. Memang besar, memang selesa. Tempat simpan barang dia bukan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 32 tempat simpan barang in total dalam kereta ni. Memang sesuai untuk daily kereta bandar dan kereta family. Kereta harga macam ni ada teknologi ke? Of course lah, dia tengok dia punya skrin 14.6 inci. Dia guna OS daripada Atlas. Ada bahasa Melayu dan juga English. Ada Android Auto wireless. Ada Apple CarPlay wireless. Nak cari charger? Senang, terus je buka Live Charging Mac. Ni, dalam kereta ni je. Kereta ni kalau kita guna fast charging daripada 30 ke 80%, dia cuma ambil masa 21 minit. Power dia, motor dia dekat belakang 85 kW rear wheel drive. 0 to 50 km dalam masa 3.9 saat. Dia punya suspension memang sesuai dengan rekaan kereta ni kan. Lembut, stabil tapi meyakinkan. Pakai kereta ni jimat ke tak? Soalan yang bagus dan ramai juga orang tanya. So, andai kata anda pakai kereta ni sebulan jalan 2000 km dan pakai selama 10 tahun. Total kos mengecas dia mungkin sekitar RM15,000 lah. Dan kalau kereta yang sama pakai enjin, kos untuk isi minyak dia RM45,000. Nampak tak beza dia? Anda boleh jimat hampir RM30,000 dalam 10 tahun. Wih, banyak benda boleh beli tu. So, Proton E-Mas 5 ni memang direka dengan keperluan yang diperlukan oleh ramai orang pada hari ini. Pada harga yang sangat affordable. Dia ada teknologi, dia ada space, senang nak parking, nak bawa hari-hari, nak bawa weekend. Dalam luas walaupun luar nampak tak berapa besar. Jadi kalau anda cari sebuah EV yang affordable, kegunaan harian, tak membebankan poket, ini mungkin calon.